Assalamualaikum, saya Zainul, bapa kepada Muhammad Wahib bin Zainul dan juga isteri saya lah, Siti Khawa binti Alias. Ya. Pertama kali saya sangat bersyukurlah pada Allah Ta'ala, dia bagi anugerah ni lah. Dan dari situ saya dapat tengok sendirilah kesan daripada pendidikan Hira dapat melahirkan insan ya, yang sangat-sangat kita dapat tengok hasilnya lah selepas pada 6 tahun sekolah rendah Hira. Ya. Baik, Alhamdulillah, syukur. Ini merupakan anak yang terakhir daripada 8 orang adik-beradik yang berada di Sekolah Rendah Islam Hira lah. Alhamdulillah, daripada didikan serih ni, Alhamdulillah anak-anak saya daripada mu'alimah dengan mu'alim yang mendidik, Alhamdulillah. Tak dapat nak digambarkan, hanya cakap Alhamdulillah gitu. Pertamanya saya nak bagi pandangan saya lah ya. Pertama secara amnya, secara keseluruhan sistem pendidikan Muslim dan balik kepada Hira sangat berstruktur lah, very structured, bagus ya. Lepas tu pendidikan dia ada benchmark yang tertentu yang sangat-sangat unik untuk parent, untuk student, untuk guru-guru capai. So tahap-tahap tu sangat baik. Dan kalau kita tengok balik, kalau kita bandingkan dengan luar pada Hira, saya rasa benchmark yang ditetapkan dan distrukturkan oleh Hira sangat-sangat relevan dengan keadaan sekitar pasaran sekarang, dan juga sangat-sangat memberi impak yang tinggi ya kepada pelajar dan juga lepasan dia, alumni dia, dan juga kepada parent. Ya, pandangan saya. Harapan saya kepada warga Hira keseluruhannya, pertamanya saya mendoakan kerahmatan Allah Ta'ala lah sebabkan usaha mereka. Saya ingat daripada 40 tahun Hira banyak melahirkan generasi Rabani hampir keseluruhannya. Jadi harapan saya institusi pendidikan Hira akan terus maju, kuat dan mendapat sokongan bukan saja daripada masyarakat tetapi juga daripada kerajaan Malaysia lah, ya. Dari segi infra, daripada silibus dan segala-galanya, penambahbaikan diharapkan akan berlaku setiap tahun dan kita akan terus maju lah. Terima kasih. Daripada saya sendiri, secara jujurnya, Hira akan terus memimpin anak-anak generasi muda dan seterusnya. Dan kepada ibu bapa di luar sana, saya cadangkan memang masuklah ke Hira. Okey, Hira memimpin. Harapan saya, murid-murid Sekolah Rendah Islam Hira mematuhi, menghormati guru-guru, suasana Sekolah Rendah Islam Hira semua happy-happy dan ceria.